Okey, kalau kita tengok nampak kat sini memang trek ada balut jugalah. Tapi kalau tengok daripada jauh tak nampak sangat balut tu. Tapi tampak dia punya sproket, dia punya seluk liat tebal ni rasa memang mencabar lah untuk mesin padi nak lalu dia kan. Sebab dia jadi lembut liat, keras mengeliat. Nampaknya macam mesin padi ni dia nak tarik belakang lah, ataupun nak tarik depan lah. Tarik belakang ke tarik depan, saya tak boleh nak agak. Sebab kita tak pasti, rasanya tarik belakang. Tapi tak apalah, kita tengok dulu, tengok macam mana. Okey, mesin padi batu ada ambil padi dululah. Dia kena tolong ambil padi dulu.